Salah. Cara yang betul mestilah resisten 1 lebih tinggi daripada resisten 2. Okey. Cara sirik ke? Apa benda siak? Apa benda tu sirik tu? Kau janganlah bahasa sabar dengan aku woi. Sisi Ike. Si Ike. Syirik. Oh, syirik. Lagi dengan cara syirik deh. Ish. Ni syirik lah. Ni cara syirik. Ni cara betul lah. Bermakna ni tak boleh. Ni adalah cara betul. Bermakna resisten 1 level dia lebih tinggi daripada level resisten 2. Nampak? Ni cara tarik trendline daripada resisten ke resisten. Okay? So, kita give pula cara tarik trendline support ke support. Bentuk support macam mana? Bentuk support macam ni lah. Bentuk V tadi. Okay. Ni adalah bentuk support. So, kita pinjam dulu ayat ni. Kita pinjam dulu. Ni. Cara yang salah dengan cara yang betul. Okay. Okay. Kita pergi pada cara yang salah. Okay. Untuk kita tarik trend line, support 1 ke support 2. Jadi, support 1 ni, kita pergi yang salah dulu . Ini adalah cara yang salah. Support. Ni adalah support 1 ni. Tu. Ni. 2. Bermakna dia terbalik je. Dia terbalik. Kalau kat sini, resisten 1 mestilah tinggi daripada resisten nombor 2. Kalau support 1 mestilah lebih rendah daripada support nombor 2. Contoh yang betul macam ni. Support 1 lebih rendah daripada support yang kedua. Faham tak? Okay. Ini yang boleh. Ini yang syirik. Contoh yang tidak boleh. Bermakna bentuk trendline ni kalau support 2 lebih rendah daripada support 1, dia akan jadi macam ni. Trendline tu jadi macam ni. Macam gitu. So, kalau cara yang betul, trendline dia nak duduk macam ni. Faham? Dia ada beza. Yang resisten, trendline dia macam ni. Untuk resisten, kita bagi R saja. Singkatan kepada resisten adalah R. Singkatan kepada support adalah S. Okay. Jadi, cara betul untuk resisten, trendline dia mestilah macam ni. Cara betul untuk di support, trendline dia mestilah macam ni. So, perbezaan trendline adalah macam ni je. Nampak? Ni. Tapi kalau trendline tu, macam ni pun sama je. Ni. Sama tak? Sama. Tapi untuk trendline menurun, bermakna anak panah dia tu ke bawah, adalah untuk resisten. Okay. Untuk resisten sahaja. Trendline menurun adalah untuk resisten sahaja. Trendline menaik daripada bawah, dia pergi ke atas, bermakna uptrend line macam gini untuk support. Okay.
untuk support. Jadi berbeza trend line dia ni. Ni. Trend line ke atas mestilah dia duduk ke atas. Trend dia mestilah ke atas. Trend line ke bawah, trend dia mestilah duduk ke bawah. So, kita tengok kepada line chart. Okay. Ni. Ni adalah downtrend, trend line dia mestilah duduk ke atas. Nampak? Ni. Untuk uptrend, ni adalah uptrend. Dah belajar semalam dah. Untuk uptrend, trend line dia mestilah duduk ke bawah. Nampak? Bentuk sama. Tapi perbezaan dia tu lain. Okey. Siapa yang faham tekan satu? Mana jelas lah. Benda ni jelas. Dalam banyak-banyak ni, dia dapat satu pun okey lah. Okay. So, malam ni simple je. Belajar benda ni je. Lepas yang dah belajar, macam Pi, dia dah belajar. Tapi dia nak refresh otak dia balik. Dia masuk kelas balik sambil-sambil dia nak teman punya. Nak buat kawan baru. Jadi diorang pun dah faham benda ni. Tapi diorang pun dulu belajar benda ni. Jadi lepas habis kelas, kalau yang kerja tu, pergi kerja, balik kerja tu, study balik. Okay, study benda ni balik. Lukis balik benda ni di buku ataupun tulis salin balik di kertas supaya kita bermakna kita bukan hanya sekadar mengharapkan pembelajaran tu daripada guru. Kita kena belajar dengan diri kita sendiri. Okay. Lepas tu tulis, ambil buku adik sekolah ke, yang buku habis-habis sekolah tu kan, buku kosong, ambil tulis balik. Resistant, trend line dia wajib ke bawah. Ataupun resistant, trend line dia wajib ke atas. Lukis. Sebab lepas ni, bila Fu tanya, kita boleh rujuk kepada buku. Sebab tak semua benda kita nak ingat dalam kepala otak ni. Nak ingat nombor awet grade tu lagi. Awet sini lagi. Nak kena beli makan lagi. Tak semua benda kita boleh simpan dalam otak. Sebab otak kita ni bukan macam otak orang yang hafal Al-Quran. Okay. Otak dia fresh, otak suci. Otak kita ni macam-macam ada. So, kalau boleh nanti salin, okay? Salin dalam buku. Sebab Fu akan tanya balik. Hari Selasa ni Fu akan tanya balik. Kalau tak boleh jawab, bermakna bukan sebab tak ingat, tapi sebab tak salin. Tapi kalau dia tak ingat, tapi dia salin, dia tulis balik dalam buku, dia boleh rujuk balik dalam buku. Okay. So malam ni simple ya. Ni je yang Fu nak ajar. Tapi Fu akan ulang balik lah. Okay. So kita pergi kat sini balik. Okay. Okay. Syarat wajib tarik trend line mestilah ada 2 support ataupun 2 resistant. Okay. Okay. Support ni adalah kat mana ni? Kat bawah tu tak ni? 2 support ataupun 2 resistant. Jadi, kita tak boleh tarik trend line tu bergabung dengan support. Kalau kita nak tarik trend line ke support, tarik kepada support je. Kalau kita nak tarik trend line daripada resistant saja. Okay. So, kena ingat bentuk resistant adalah bentuk urut A, bentuk support adalah bentuk urut V. Bermakna A terbalik macam ni. Okay. So, kalau kita nak tarik trend line, mestilah kena ada 2 resistant ataupun 2 support. Lebih tak apa. Syarat dia paling sikit minimum. Okay. Minima sebanyak 2 resistant ataupun 2 support. So,
Contoh, kalau kita jumpa 3. Ha, saya jumpa resisten tu ada 3. Tak apa, tarik je. Tapi kalau dia jumpa 1, tak boleh. Bermakna satu resisten tak boleh nak tarik. Contoh dia macam gini lah. Dia macam gini. Macam gini. Ha. Ni kita bagi kawasan dia. Ni kawasan dia. Okay. Dia ada satu je ni. Tak boleh. Nak tarik sini ke tak boleh. Nak tarik sini pun tak boleh. Dia mestilah resisten yang kedua tu bersebelahan dia. Bermakna bersebelahan ni macam ni. Ni. Dia dekat. Kalau dengan yang ni jauh. Yang ni dengan yang ni pun jauh. Yang ni dengan yang ni pun jauh. Yang ni dengan yang ni pun jauh. Dia nak macam ni lah. Sebelah gini lah. Ni. Macam sebelah je. Macam gini. Sini ke sini. Sebelah je. Sini ke sini. Kalau sini ke sini jauh. Nampak tak? Sini ke sini jauh. Berbeza tu nampak. Kalau kita cross trend line macam gini. Jauh. Tapi kalau macam ni. Dekat tak? Ni. Yang ni dekat. Jadi. Sebab itulah kita ada sebab. Kenapa tak boleh nak cross. Tarik trend line tu jauh-jauh. Jadi. Syarat tarik trend line ni. Mestilah kena tarik. Resisten yang berjiran. Contohnya macam ni. Macam ni. Kita tengok adakah dia sama level tak. Kita ambil support lah. Kita ambil support ni. Ni adalah support 1. Kita tulis guys. Ni support 1. Ni adalah support 2. Nampak tak? Adakah dia sama level? Tak. Jadi, dia berjiran. So, trend line dia macam mana? Daripada sini ke sini. Nampak? Cuba Fu cari resisten ataupun support yang sama level. Tapi dia berjiran juga. Tapi dia sama level. Ada. Sama level. Kita ambil resisten ataupun support yang sama level. Okay. Ni macam yang ni. Nampak tak ni? Ni adalah resisten 1. Resisten 1. Ni adalah resisten 2. Dia berjiran. Tapi resisten 1 lebih rendah daripada resisten 2. Bermakna maksudnya resisten 2 lebih tinggi daripada resisten 1. Tak boleh. Nampak tak? Tak boleh. Ni. Yang tak boleh sama level. Ni. Sama level. Ni. Sama level tak boleh. Sebab apa kita panggil sama level? Nampak tak? Daripada sini ke sini ni. Resisten 1 ni. Level dia nak sama tinggi dengan resisten yang kedua. Tak boleh. Tak boleh. Yang ni pun tak boleh. Yang ni pun tak boleh. Nampak? So yang boleh macam mana pun? Yang boleh macam ni. Yang boleh. Sekejap kita cari yang boleh macam ni. Alamak. Dekat pula. Macam ni lah. Kita ambil support lah. Mana dah support tadi. Mana kita ambil resisten. Tak boleh ambil support. Kita ambil resisten. Resisten sini lah. Ni.
Okey, biarlah. Okey, nampak ni. 1, 2. Ni yang boleh. Yang dibolehkan. Nampak? Resisten 1 lebih tinggi daripada resisten 2. Macam yang ni punya, ni adalah, kita tukar color. Color biru ni adalah resisten 1. Color merah ni adalah resisten 2. Jadi, resisten 2 lebih tinggi daripada resisten 1. Tak boleh. Lepas tu, ni adalah compression yang sama level. Nampak tak? Resisten 1 dengan resisten 2 ni sama level saja. So, ada tak benda ni? Ada. Benda ni ada dalam market. So, dia adalah dekat. Sekejap Kita cari contoh macam yang ni punya. Ni. Yang ni. Nampak tak ni? Ni adalah resisten 1. Resisten 2 hampir tersentuh level resisten 1. Nampak tak? Yang ni tidak boleh. Sebab apa tidak boleh? Sebab kalau kita tarik trend line, dia tak ada trend. Dia nampak macam sama. Nampak tak? Dia tak nampak pun macam trend. Contoh dia trend macam ni. Ni. Contoh. Jadi ni tak ada trend. Jadi bila tak ada trend, apa kita panggil? Bila tak ada trend, kita akan panggil compression tiada trend. Jadi, bila compression yang tiada trend, tidak boleh tarik trend line. Tidak boleh tarik TL. TL ni singkatan kepada trend line. Okey. Meh faham tak apa yang Fu jelaskan untuk kelas malam ni? Kalau faham, komen tekan 1. Mantap. Okay, so kelas kita pun nak habis ni sebab Fu target sejam je. Okay. Contoh kalau Meh cakap, "Alah, kenapa kelas malam ni cepat sangat Fu?" Sebab Fu akan bagi sikit-sikit. Jadi benda ni semalam pun Fu dah bagi, malam ni pun Fu dah bagi. So, Meh kena study yang semalam dengan yang malam ni. Sebab Fu akan tanya balik hari Selasa. Kalau tak boleh tanya, tengok Fu gogok. Fu jolok punggung. Kalau tak boleh jawab juga bermakna tak serius dalam belajar. Sebab sebelum masuk kelas tu, ingat, dah baca dah syarat-syarat dia. Kena bekerjasama, kena wajib study selepas belajar. Kalau dalam masa seminggu tak boleh apa, tak boleh belajar. Bermakna saya bukan cikgu terbaik untuk anda. Okay? So, kelas kita pun dah nak habis dah. Sampai sini aja sebab macam semalam kelas kita sampai pukul 12. Tapi sebenarnya pukul 11 tu dah habis dah. 1 jam tu duduk sembang kan. Mesti Meh pelik. Kenapa Fu aku cakap luar malam ni? Kita ada orang Sabah bro. Kita ada orang Sabah meh. Kawan baru kita tu daripada Sabah. Apa sal macam aja aku tak masuk ni. Aduh. So, kita pergi lagi. Paper nombor 2. Okay. Untuk paper nombor 2 ni, okay, ni adalah macam terangkan tadi lah. Okay. Untuk tarik trend line, resisten ke resisten 1 ke resisten 2, syarat dia resisten 1 lebih tinggi daripada resisten 2. 1
Level 1 lebih tinggi daripada level 2. Nampak? Kalau macam ni, level 1 lebih rendah daripada level 2. Bermakna ini adalah bukan trend line resistant. Trend line dia adalah kat bawah sini. Trend line support. Ah, so ada juga bentuk dia macam ni. Ada juga bentuk dia uduh macam ni. Dan ada juga bentuk dia macam ni. Tapi still boleh tarik trend line. Nampak? Ni yang betul. Ni yang salah. Okay. Siapa ada nak screenshot, boleh screenshot je. Lepas tu boleh study lah. Okay. Ni contoh yang salah. Apa dah? Okay, nak habis dah kelas, meh. Nak habis dah kelas, Pi. Sebab malam ni kita bagi kerja rumah kepada orang-orang baru. Tapi kalau Pik pun rasa macam orang baru, Pik nak study, boleh study ya. Sebab ni pun basic lagi, Pik. Sebab ni baru sesi pertama ni, Pik. Baru 2 hari belajar data ni saja ni. Minggu depan nak belajar lagi ni. Yang nombor 1 lagi ni. Nak belajar macam mana cara breakup. Macam mana nak tahu bentuk tu breakup. Tak boleh nak pergi lagi nombor 2. Nombor 2 ni rasa minggu depan lagi kot. Nombor 2 ni bagi kita pergi minggu depan lagi. Bermakna hari Selasa ni kita masih lagi belajar pasal compression tu breakup. Okay. Kalau kita bagi masa dalam 5 minit, kalau ada soalan, boleh tanya. Meh, ada apa-apa soalan ke? Kalau ada tak faham apa ke, boleh tanya, Meh. Tidak soalan. Kalau bahasa Sabah, tidak soalan. Dia bukan tiada. Dia tidak soalan. Okay. So, rasa pun Fik pun tak ada soalan, Meh pun tak ada soalan. Okay. Kalau yang dah tak ada soalan, tak ada apa-apa yang nak tanya, macam Meh, habis kelas ni mungkin Meh nak pergi kerja. Balik kerja besok cuti. Besok Meh study benda ni. Yang Meh dah screenshot, dah SS tu, tulis balik di buku, sambil-sambil tulis. Tulis tu biar Meh faham apa yang Meh tulis. Dan apa yang Meh faham yang Meh belajar malam ni. Okay tak? Mana jangan Meh tiru bulat-bulat je. Sudah screenshot, lepas tu copy paste balik. Bermakna salin bulat-bulat di buku tu tapi tak faham. Tapi sambil-sambil tulis, kalau tak faham, WhatsApp je Fu, tanya. Ni bentuk apa? Fu boleh bagi tahu. Bermakna tidak perlu tunggu masuk kelas. Bermakna boleh tanya je, WhatsApp je. Tapi nak WhatsApp tu jangan WhatsApp lebih-lebih lah. WhatsApp, sekadar WhatsApp tanya dia. Tapi kalau WhatsApp tanya tu seolah-olah macam masuk kelas, tunggu hari kelas. Okay? Jadi, yang dah screenshot apa semua, nanti salin dalam buku, lepas tu ingat. Okay, macam ni adalah compression down to range. Ingat, singkatan kepada compression adalah COM. Tulis di buku, COM adalah compression. Lepas tu tulis TL adalah singkatan kepada trend line. Jadi lepas ni kita tak akan sebut dah compression, trend line, kita sebut COM, TL aja. Sebab kita nak memudahkan bahasa kita tu. Jadi sepatutnya kita kena, kalau nak tulis pun dalam chat pun kena tulis panjang. Tapi bila kita dah ada bahasa kita sendiri, kita tulis COM, TL pun dah cukup dah. Orang dah tahu dah. Okay?
Okay, so kelas kita kalau tak ada apa-apa soalan, kelas kita sampai di sini saja. InsyaAllah kita bertemu kembali di hari Selasa, dan hari Selasa tu ingat Fu akan tanya balik bentuk-bentuk ni bentuk apa, ni bentuk apa, ni bentuk apa, dan macam mana trend line untuk di resistant, macam mana trend line di support. Fu akan tanya balik pada hari Selasa. Mana Fu nak tengok korang ni buat kerja tak? Study tak? Kalau sekadar belajar mengharapkan jawapan tu daripada Fu, baik Fu yang masuk kelas. Mana korang kena ada homework lah. Homework kerja rumah. Okay? Okay? Kalau tak ada apa-apa, kelas kita sampai sini saja. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada Fu sendiri. Malam ni Fu pun tak ada apa nak sembang ke, nak sembang lawak-lawak ke apa, tak ada. Sebab sekejap lagi lepas habis kelas ni, Fu nak study untuk diri Fu nak masuk market besok. Sebab besok Isnin, market dah buka. Besok Fu dah kena trade lah. Jadi Fu nak study untuk diri Fu, apa untuk Fu boleh bawa pada market esok. Okay. Tarik trend line guna tak kisah. Guna M. M tu maksud dia time frame ke? Untuk singkatan kepada time frame adalah macam ni. TF. Time ni adalah TF, ni adalah time. Time ni adalah masa. Frame. Time frame. Okay, so kalau sebut M tu sebab kalau main sebut M saja, M ni dia sampai sini je. Jadi takkan nak sebut ni balik. H pula. Jadi bila kita sebut TF, kita dah tahu TF ni dia menguasai keseluruhan time frame, keseluruhan masa. Okay. Bermakna kalau kita sebut time frame H1, weekly, daily, bermakna time frame ni dia menyeluruhi adalah masa. Jadi untuk tarik trend line tak kisah. Main nak tarik di M1 ke, M30 ke, H1 ke, tak kisah. Janji tarik je. Lepas tu baru kita belajar pula. Trend line ni dia wajib tarik di time frame berapa, dan time frame mana yang boleh tarik dan time frame mana yang tak boleh tarik. Okay? Untuk masa sekarang ni, tarik je dulu. Sebab kita fasa belajar, tak kisahlah nak tarik di mana-mana. Tapi lepas dah kita mahir, kita akan belajar pula. Trend line ni tak boleh tarik kepada time frame berapa. Tak boleh tarik kepada time frame sekian-sekian. Okay? So untuk waktu belajar ni, tarik je. Tarik je dulu sebab Mei pun baru nak kenal trend line. Okay? Okay. Betul tak ada apa-apa soalan. Iya, tiada. Tiada lah, tiada. Wah, tepek mau nak tarik punggung. Balik-balik kerja, bodoh. Siapa lah gelak. Bunga baik atas motor, bodoh. Oh, kena. Okay, Mek. Kalau Mek nak apa? Kalau tak macam tak faham bentuk-bentuk resisten ataupun bentuk support, tulis je di Google dan dia akan keluar. Jadi nak tiru dalam ni pun boleh, nak lukis cantik-cantik ke, nak screenshot ke, nak photostat ke apa ke, boleh lah cari dalam ni. Tapi kena tahulah bentuk resisten dan bentuk support tu macam mana. Jangan pula bulat-bulat nak pergi tiru, lepas tu tak tahu fungsi pula. Okay? Bere, Bob. Cuba kamu cakap sabar sekali macam mana aku mau dengar. Mau cakap apa, Bang? Dia keluar.
Mau cakap apa Wan? Hui. Suara gangster tapi muka kalau jadi perempuan ni aku dah kena ni. Okey. Sampai sini sajalah kita. Assalamualaikum. Kita jumpa balik pada hari Selasa. Okey, baik bah. Okey, assalamualaikum bah. Jumpa lagi bah.